Okey, assalamualaikum. Kat depan aku ni ada satu steam handheld steaming iron. Dia masalah dia punya ni panas tapi dia tak keluar uap. Jadi aku check dia punya pump ni lah. Aku beli baru, aku tukar. Sekarang dah tukar, mudah je buka, dia dah tukar, selesai. Lepas tu kita test pun okey. Ada bunyi. Jadi kalau kau punya ni panas tapi tak keluar uap, tak ada bunyi apa-apa, inilah yang kemungkinan besar dia motor pump ni lah. Murah je, dalam RM20, RM20. Ni yang lama, aku gantikan yang baru. So sekarang ni kita pasang balik, siap lah. Okey, untuk buka dia ni ada skru atas ni kau kena umpil. Ni buka keluar, tarik keluar, umpil lah sikit, ada klip-klip ni. Klip-klip ni umpil lah. Ni. Umpil sikit, keluarkan. Lepas tu ada skru kat dalam ni 2, tu bawah ni. Ada 4, lepas tu dua dalam tu 6. Jadi total sekali 6, 7, 8, 10 skru. Lepas tu buka keluar, belilah kau tukar pump ni yang problem ni. Alright, settle. Okey, dah nampak dah okey kan? Ni pakai main tebus kat bagi nampak sikit dia punya uap-uap tu.